Assalamualaikum semua. Dah start dah? Langsung seri. Assalamualaikum. Sihat Oi, Dua khabar minggu semua? tak jumpa. 2 minggu tak ada video. Ya. Sibuk kan? 2 minggu video. Jadi siapa yang tunggu tu, banyak-banyak minta maaf. Kasih kena sidai tu lah. Itu lah tu. Sesalah. Sekarang Tapi ni kali ni sekarang bukan masa yang tu lah. sekarang ni kita orang nak beritahu sebenarnya kita orang baru balik. Baru balik lah. Baru Saya kan baru nak pergi. baru settle tengok cerita Agent Ali yang kedua. Movie reviewer sekarang. Jadi review dulu podcast. Bukan podcast semata-mata. Sekarang jadi movie review. Mungkin sebab itu kot yang kita boleh buat sekarang. Nak duduk podcast, nak tempat tu. Masing-masing nak busy. Betul. Sekarang lah. So kita tak nak lengahkan masa lah. Apa impression movie ni? Tanpa nak spoiler ke, sekali spoiler ke tak? Kalau spoiler pun spoiler sikit lah. Sikit je kan. Lagi biar orang tu macam betul-betul nak pergi tengok. Tapi siapa yang tengok Agent Ali daripada series pertama kan, jadi korang memang takkan bosan lah. Siapa yang kalau tengok cerita ni memang korang takkan, dia bukan takkan tak faham. Korang akan faham nak cerita ni. Cuma kalau korang tengok daripada series pertama, tengok movie pertama, lagi sedap lah. Kan memang korang akan faham lah apa dia punya jalan cerita. Jadi sebagai aku sebagai suka yang pecinta animasi, bagi cerita Agent Ali ni, aku memang follow dari series pertama. Untuk movie sampailah series yang berapa series sekian, termasuklah movie yang pertama dia buat, aku rasa movie yang kedua ni memang gempak. Memang best. Gempak. Rasa macam style mat. Style lah. Style. Gempak dan style. Gempak, style, menarik. Patut lah korang kalau tunggu series Agent Ali kat TV3 ke, kat TV9 ke, dekat mana-mana ke, dia lama tak keluar sebab dia sedang sibuk menghasilkan movie yang kedua dia. Bagi aku best lah. Kau rasa macam mana? Bagi aku, sebab aku tak tengok series dia. Kau tengok series dia? Aku just tengok macam tu je, tak full lah. So bagi aku, based on yang tak tengok series sangat, tapi aku dah tengok movie first dia. Tengok movie. Okay. Bagi aku best, macam Jim kata tadi, gempak. Action dia gempak, dia punya jalan cerita dia pun best. Dia punya soundtrack dia punya music dia, lagu dia memang sedap lah. Siapa yang tahu dia ada M. Nasir yang Datuk M. Nasir yang salah satu yang nyanyikan lah buah lagu dalam Agent Ali ni. Tiada bayang, tiada hidup yang melemahkan semangat, godaan pada diri masih dapat disekat. Pergi dan kembali, langit terbelah, resah di hati. Yalah, semua bagi aku memang menepati cita rasa aku lah, sebagai aku pun peminat animasi juga. Bagi aku korang kena tengok lah. Tapi siapa yang macam aku tak tengok series dia, ada yang aku karakter yang macam aku tak tahu siapa dalam tu kan. So aku sarankan lah untuk korang, kalau boleh tengoklah series dia dulu kan. Dia ada kat YouTube kan? Ada kat YouTube. Dia sekarang series ada berapa series? Silap aku daripada dia masuk jadi agent, lepas tu dia masuk akademik. So ada series pertama, series kedua, series ketiga. Rasanya 4 series rasanya. Aku lupa lah, tapi cerita ni lama kat. Macam aku cakap tadi, kalau nak faham lagi better, kau boleh tengok lah. Kalau tak tengok pun sebenarnya pun boleh je. Dia tak lari enjoy pun movie ni. So bagi aku, korang kena tengok lah kalau korang macam peminat animation ke apa ke. Adanya kau lah, dan cerita ni apa benda yang menarik, apa yang membuat kau rasa menarik? Bagi aku action dia lah. Aksi dia memang memang power lah. Boleh dikatakan macam anime lah, anime punya action. Dia kalau dia dalam definisi animation punya ni, dia ada lah, dia punya macam impact action dia. Lepas tu dia ada macam, dia kena dengan sound effect dia, macam ada, kalau korang tengok anime macam dia ada elemen anime dalam movie animation ni lah. Aku tak tahu sangat animation punya definition. Dia kalau macam animation punya definition, dia ada macam impact frame apa semua tu kan. Tapi based on action dia memang mantap lah.
memang best. Mostly kalau based on movie ni kebanyakan memang banyak action. Boleh katakan yang the best part is of this movie is the action lah, dengan sound effect dia, and lastly the score. Maksud aku dia punya music dia. Memang kena lah dengan movie ni. Untuk jalan cerita dia pun best. Dia ada maksud tersirat dia, dia ada moral dia, lepas tu dia ada twist dia at the end. Okay, aku apa yang best, apa yang aku rasa best, masa jalan cerita dia, apa yang dia nak tunjukkan kepada kita sekarang ni. Kalau korang tengok karakter-karakter dorang tu, apa dia punya pengajaran tu semua, tengok ada orang yang sikap ego, yang mementingkan diri, tak rasa belas kasihan langsung, dan tunjukkan seorang karakter tu ada semangat, ada naluri dan sebagainya. Kau tengok karakter Ali tu macam mana dia build up, macam mana dia dengan Elisha boleh jadi kawan, boleh rapat. Movie ni korang akan nampak Elisha dan Ali tu dia jadi semakin rapat. Okay, dan korang akan nampak Datuk Bandar tu masih lagi mementingkan dia punya kepentingan diri ya. Dan dia nak mengejar teknologi kemajuan sehingga dia mengabaikan orang lain yang sanggup memusnahkan orang lain semata-mata untuk kemajuan teknologi. Tapi situ lah dan satu benda yang sangat tidak bagus lah, satu pengajaran yang kita boleh ambil kat situ. Okay, itu yang buatkan saya rasa macam terkesan lah bila tengok. Jadi itulah benda yang saya suka lah. Okay, aksi animation ni memang bagus lah. Benda pun Iwan cakap ni betul jugalah. Okay, saya tak nak ulang balik. Jadi aku, itu untuk apa yang best, untuk karakter lah yang kau rasa lah. Alisha benar. Alisha, karakter Alisha. Sebab aku faham lah karakter Ali macam mana, sebab dia jenis macam budak hingusan orang kata. Dia kalau macam Alisha ni karakter dia serius. Macam kalau aku tahu lah dia orang buat karakter Ali ni sebab dia nak progresskan design dan build up kan karakter Ali ni. Dari segi design ni nak spoiler, aku suka karakter jahat dia. Yang mana? Satria. Ni Zero. Tapi siapa yang tak tengok ni tak tahu lah karakter dia macam mana. Tapi korang kena tengok lah. Bagi aku tu salah satu karakter yang design dia memang sangat sleek dan sangat lawa lah. Sangat handsome. Suara dia pun sangat handsome. Zero okey. Kalau korang nak tahu kenapa dia kata suara sangat handsome, korang kena tengok Kalau korang tahu yang cerita movie ni dia fokus pada Ejali dan Satria ni kan. Salah satu suit yang dia pakai yang menggunakan AI yang Ejali guna, yang aku rasa dia orang dah tunjuk kat promo apa semua kan. Yang design dia ada macam dia tambahkan elemen kemelayuan kan. Betul. Ada macam komposan dia ada macam design dia ada macam tanjak, ada tanduk kan, tanjak ke depan tu. Dia macam suit lah, kalau tengok Iron Man lebih kurang macam tu lah. So itulah design dia memang lawa lah, based on that suit. Sebab kita kan minat macam kalau Kamen Rider semua kan. So lebih kurang macam tu lah, suit lawa dia macam tu. Faham. Karakter design aku suka lah. Ni karakter design dia dulu seorang agent, tapi dia terpaksa keluar daripada agent. Dan kalau korang tahu siapa dia merupakan Neuro ke Inviso. Dia merupakan agent Inviso lah dulu. Sekarang ni dia dah bukan agent Inviso. Dia kalau kau kenal dia adalah Rizwan, agent Rizwan yang pakai topi tu. Okay, memang style lah. dia kalau aku suka tengok waktu dia lawan, waktu dia selak rambut dia, memang smart. Betul-betul smart lah, korang kena tengok. Okay, tu korang kena tengok. Dia dari dulu sampai sekarang dia memang style. Memang smart. Aku rasa kalau orang tengok pun perempuan-perempuan mesti akan minat Rizwan ni. Tapi scene dia sikit sangat. Scene dia sikit. Tapi dia merupakan benda yang sangat penting lah dalam ni. Sebab dia ingin mencari orang-orang ketua jahat yang nak hancurkan Cyberraya ni, tapi dia bukan dalam mata lah, dia luar daripada mata. Okay, itu karakter design aku suka lah. Tapi watak yang membuat aku lebih tertarik untuk aku tonton pastinya Ali lah. Ali untuk tengok dia punya build up karakter. Okay, terus sekali kau jangan kalau kau jatuh macam mana pun, kau kena tetap bangkit.
Selalu cerita macam tu. Memang. Semua banyak cerita macam tu. Kalau kau jatuh macam mana pun, tersungkur ke, kalau lelai, lemah sebagainya, jangan terus baring kan. Nak baring sakit tu kau boleh tahan sakit, kalau duduk kejap tak apa. Tapi kau jangan terus duduk buat selama-lamanya. Masa kau rasa okey, kau terus bangun. Okey. Jangan fed up. Jangan give up. Itu sebenarnya benda yang dia nak tunjukkan kepada kita. Okey, nak tunjukkan kepada kita jangan sentiasa mengalah walaupun kita dah cuba macam mana pun, tapi taklah. Teruskan juga. Terus bangkit lah. Terus bangkit. Tapi itulah. Okey, karakter yang aku suka, Ejali. Dia build up. Membuatkan aku rasa terkesan juga Aku rasa Wan pun terkesan juga. Okey, kita orang ni walaupun ada masalah, tak dapat nak apa ni upload video, tapi kita mesti cuba juga untuk cari masa untuk upload video. Aku rasa video ni mungkin keluar kot. Risau, video ni akan ada kat YouTube korang tengok Jadi itu je kot untuk character design. Jadi apa-apa kau nak tambah kau nak tambah apa-apa lagi? Aku nak tanya kau lah, apa yang kau tak suka dalam movie ni? Apa yang aku tak suka susah tu Tak ada semua benda semua okey tu bagi aku. Semua okey. Cuma aku tak sukanya mungkin karakter Datuk Bandar tu. Sakit lah hati tengok. Tak suka karakter dia lah. Dia mementingkan. Kau tengok dia sampai sanggup selamatkan diri sendiri. Biarkan orang lain macam tu je. Sakit hati lah. Tapi dia karakter sangat penting juga lah tu. Tunjukkan satu moral lah, satu pengajaran jangan buat macam tu lah. Okay, apa? Engkau? Aku payah kan nak cari benda yang aku tak suka sebenarnya. Tak ada kot. Macam mungkin kalau aku boleh harap apa yang aku nak lah. Aku nak macam dia orang explore tempat lain lah, benda lain. Tapi mungkin movie sebelum ni dah buat kot. Yang movie sebelum ni kan dia punya karakter jahat dia yang perempuan kan. Dia luar pinggir bandar Cyberraya. Mungkin movie ni dia orang nak more fokus kepada yang dalam ni lah. HQ apa, mata apa semua tu. Nak cakap benda sebab nak kata sedih, movie sebelum ni dah sedih lah. Itu tu, movie tu dah sedih lah. Movie ni tak ada sedih sangat lah. Macam tapi aku terkesan ke dia terkesan lah, obviously terkesan lah. Lawak-lawak obviously ada lah. Aku kesan lah, kau punya kawan baik kau tiba-tiba sanggup sampaikan kau macam tu. Banyak kali dia tolong kau, tapi kali ni dia tolong kau buat kali terakhir. Jadi itu macam, tapi itu kan spoiler kau tengok. Tak kena pun itu. Tapi bagi aku lah, aku lagi suka first movie daripada movie kau suka? First movie lagi lah daripada the second one. Sedih lah, yang movie pertama sedih lah. Sedih lah. Tak banyak pun dia punya beza bagi aku. Itulah kot, movie ni pun dia panjang dia macam cukup-cukup lah. Aku tak rasa panjang sangat, tak rasa pendek sangat. Dia sebenarnya dalam 2 jam kan. Tak apa, sejam lebih macam tu lah. Tapi kalau korang tengok ada 2 ejen teras yang baru. Ejen yang warna kuning tu, Neuro dengan Eviso. Aku rasa korang tengok mungkin korang akan suka karakter tu. Ejen teras yang baru. Dia baru masuk, ejen teras Neuro dengan Eviso. Warna kuning dengan warna tu, perempuan yang pakai juice tu. Dia kan 2 ejen kuning. Yang Datuk Bandar tu. Dia kan 2 ketua teras yang baru masuk. Itu aku rasa korang mungkin akan suka kat kot. Dia punya design karakter, tapi aku agak benci sikit lah dia punya karakter tu sikit. Dia tak sama macam Agent Zain dengan Uno. Jadi habislah masa sampai masuk review tu review tu, tapi sekarang kita nak masuk rating lah. Apa yang kau nak bagi? Rating aku bagi 8 lah per 10. 8 kan. Aku kalau 8 10 aku mungkin 9 kot. 9 lah. 9 aku bagi out 1 lah. Out 1 memang aku rasa macam tak sia-sia lah. Memang tak menyesal lah tengok. Korang kena tengok lah, memang tak menyesal. Budak je enjoy tengok kan. Jadi kita tengok dia bukan budak je, bapak budak pun kan. Budak remaja pun semua tengok. Macam semua terbeluk tangan lah, gelak-gelak lah. Jadi rasa itu je kot buat kami sebagai review dan cerita Ejali 2 tu movie ni. Bagi korang yang tak tengok lagi, tengok lah. Kalau tak tengok orang tak kisah. Tapi korang kena tengok lah Memang tengok, wajib lah. Bagi aku wajib lah tengok kan. Bapak-bapak budak nak bawa anak-anak tu kan, family nak bawa anak, mak ayah nak bawa anak-anak tu, bawa lah pergi ajak tengok. Ibu dengan satu family tengok kat wayang. Apa korang cakap kan,
Jangan lepas cerita tu dah habis jangan keluar. Dia ada 2 end credit scene. Betul. Tapi sebenarnya dia tak sangat tak tunjuk sangat sebenarnya end credit scene. Tapi ada end credit scene. Yang lepas movie habis dengan credit habis. Betul. Dia macam ni, macam Marvel lah, ada buat gitu. Sebelum tu ada ke? Ada. Aku lupa kot. Yang dia tunjuk Satria tu. Oh ya, betul. Saya lupa. Aku lupa. Okey. Lama. Jadi korang itulah korang kena tengok dan kita harap animation untuk Malaysia ni boleh berkembang dia boleh di the next level. Sekarang kita dah banyak animation, mungkin boleh explore benda lain pula, animation lain. Cerita lain pula. Animation Indonesia sekarang ni banyak. Korang boleh tengok Upin Ipin, Ejen Ali, Bobo Kamato, Dongeng Sang Kancil, macam-macam lagi. Jadi kita sebagai orang Malaysia ni support lah. Okay. Jangan pula pergi rekod, lepas tu post dekat TikTok kan. Support lah. Dan Facebook punya apa aja sebenarnya orang tu nak buat kan. Itu lah tu. Korang boleh rekod-rekod, lepas tu post kat mana-mana. Dah jadi spoiler. Duduk kan wayang tu tengok elok-elok, jangan buat keluar phone kan. Jangan nak buat spoiler. Okay, nak tunjuk wayang, nak tunjuk scene tu, pergi post jangan. Benda tu tak elok. Jadi apa-apa itu kot review kita dalam Ejen Ali kedua ni. Dua kali aku cakap ni. Jadi buat apa je? Bukan buat podcast semata-mata. Kita akan buat macam-macam movie review. Movie review. Kita pergi jadi review pula. Kita movie review banyak. Kita punya movie review dah cukup masa nak buat podcast. Ya ni je yang macam senang nak buat. Just tengok movie je review. Betul. Tapi kalau benda lain macam payah pula. Bukan semua movie lah kita dapat tengok. Tak, kita tengok sebab kita bukan movie review, kita tengok mana movie yang kita nak tengok. Kita nak tengok. Kalau dapat semua tengok movie tu, maknanya kita orang ni memang tak ada kerja. Yang kerja tengok wayang je lah. Betul. Itu je. Bye-bye. Tiada bayang, tiada hidup yang melemahkan semangat. Godaan pada diri masih dapat disekat.